Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Ispoya Channel. Untuk hari ini kita ingin membahaskan sedikit berkenaan dengan courier service. Ini sejujurnya daripada Shopee sendirilah yang aku beli handphone. Aku beli handphone tu kalau tidak silap 25 September time tu. Jadi aku tunggu daripada China lah, daripada China direct untuk pergi masuk ke Malaysia, dan juga from Malaysia dia start up untuk choose automatic dia punya courier untuk sampai pergi tempat aku di Kelantan. And then apa yang berlaku sebenarnya tu, daripada China pergi custom KLIA tu memang cepat. Tidak sampai 3 hari sudah sampai Malaysia. Okey, memang laju. Sepatutnya 3 hari tu proses, 1-2 hari sudah sampai di Kelantan gitu. So Kelantan baru dia proses, maybe dalam 1 minggu gitu. Daripada tarikh 25 September, 1 minggu, around awal Oktober sudah dapat barang. Tapi end up sebenarnya selepas saja sampai di CTN KLT, CTN KTN something begitulah kan, CLT KTN, CLT KTN tu kalau tidak silap di Pasir Putih. Kita pun carilah location apa semua tu. Bila try pergi courier tu, sana sini tutup, permanently close. Jadi item tu kita sendiri pun tidak tahu. Bila tanya ini sejujurnya daripada Best Express lah. Best Express tu sebelum ni aku rasa macam tiada masalah, langsung lah Flash Express ke Best Express semua tu okey. Tapi bila terlalu banyak komplain, macam aku ada post di FB sebelum ni, ramai lah yang bagi tahu sebenarnya ramai yang experience benda yang sama, item lost, item berminggu-minggu tidak sampai dan sebagainya. Dan semua katakan semuanya sangkut di bahagian dia punya macam perkumpulan barang lah di kawasan situ yang mostly barang hilang. Tapi yang selamatnya nasib juga kita beli daripada Shopee. So Shopee senang untuk kita buat refund. Refund sekiranya memang terbukti yang itu salah daripada courier. Jadi buyer and seller selamat daripada terkena. So selepas selang 1 minggu tu, Shopee minta suruh untuk extend lagi, expedite lagi. Bila expedite tu, aku pun buatlah supaya jangka masa tu lebih banyak lah. Jadi aku time tu tengah kursus lagi, so aku pun macam tidak kisah sangat lah barang tu tidak sampai on time ke apa. Tapi sepatutnya better on time lah dapat. And then bila benda ni berlaku sudah seminggu kemudian tu, so aku pun call lagi Best Express. Aku bagi tahu di mana item tu apa semua tu, barang tidak sampai. Okey, dia kata barang tu on the way pergi branch, office branch. So tanya lagi office branch tu di mana apa semua tu. Dia kata yang tu masih dalam sorting center. Sorting center tu nanti akan pergi kepada local branch lah, dia akan letak sana sini begitu. And then besoknya aku call dan aku message untuk buat report. So dia kata lagi masalah sama juga, masih di branch, di local branch gitu, dan belum dihantar lagi. Dan alasan yang sama tu selepas 2 minggu kemudian tu baru aku try untuk refund dengan Shopee, dan Shopee pun bagi tahu benda ni kena tunggu courier lagi, sebab dia kata masih on the way. Itu time tu aku sudah puas hati. Jadi aku email lagi sekali, end up aku email kepada MCMC untuk bagi tahu report kepada tentang B Express ni. And then barulah ada tindakan segera yang B Express ni bagi tahu item tu sudah lost. Lost sama ada kecuaian dorang ataupun lost disebabkan item tu sudah dibuka. Dan tiba-tiba aku dapat message yang tulis sana lost item Shah Alam. Dari Shah Alam sudah hilang, belum sampai sorting center di Kelantan, tapi dia declare benda tu sudah di Kelantan. Lepas tu ada juga yang bagi tahu, ada yang experience sudah sampai di destinasi, kononnya dia sudah gambar, tapi barang tiada. Wow, bahaya betul bos. Lepas tu daripada situ juga aku try untuk request refund, and then akhirnya dapatlah juga refund daripada Shopee, dan duit tu dapat. Dan seller pun macam ya terpaksa follow begitulah juga. Lepas tu aku tanya seller lah, boleh kau untuk ubah courier?
kalau seller yang sama apa semua tu ataupun courier yang sama tu macam susah lah. Kalau contoh macam aku bagi tahu lah, aku masih letak harapan lah sebab aku mau beli Sony Xperia time tu, Sony Xperia kan. Sebab kalau mau jumpa di kedai agak rare, jadi secara online saja boleh jumpa phone tu. And then seller tu pun bagi tahu lah, sebarang international punya tu kalau dia hantar melalui Shopee punya courier memang tidak boleh ubah, sebab Shopee sendiri yang decide courier mana yang dia akan pilih bila sampai Malaysia. Itu masalahnya. Jadi aku pun terpaksa tolak je lah. And then barulah aku pergi kepada ni, aku pun beli yang Vivo X200 Pro sebab sekarang tengah murah berbanding pergi kepada X300 Pro. Kita tahu baru release, and then belum lagi masuk Malaysia, on the way masuk Malaysia, maybe bulan 11, bulan 12 gitu baru officially masuk. Tapi aku prefer untuk menggunakan ni sebab kalau tengok spek pun ini pun sudah cukup bagus sudah. Berbanding, yalah ini sudah tahap lama, and then 128GB mana cukup untuk content creation. Jadi ini aku beli yang 512GB terus. Nah, baru cukup untuk buat macam-macam konten 4K. Kalau ini 1080p pun sudah sakit. Melainkan kalau aku upgrade iPhone ini, barulah boleh. Tapi disebabkan macam aku gunakan iPhone ni for daily usage, working apa semua tu, multitasking. Jadi aku just gunakan iPhone. Tapi untuk fast content tu agak susah sebabkan storage limited. And then kadang-kadang aku ada masalah dengan CapCut balik-balik auto off, dan juga untuk rendering tu handphone ni jadi panas mau mampus. And then disebabkan aku tidak gunakan sudah iPad ke komputer MacBook ke apa semua tu, jadi untuk aku editing segala MOV file dalam sini masuk ke komputer tu agak macam susah sikit lah untuk handle tu MOV punya file. So aku pun decide aku pergi kepada Vivo X200 Pro ini untuk buat konten, sebabkan dia punya format pun menggunakan MP4. Seterusnya dia pun ada Dolby Vision yang mudah untuk aku record maximum, the highest maximum yang aku boleh record, iaitu menggunakan 4K 60fps Dolby Vision. Dan boleh juga aku ubah kepada 4K 120fps ataupun 8K juga boleh, tapi not recommended lah untuk sampai 8K tu. Memang macam 8K belum ada capabilities lagi. Tapi yang bestnya boleh main dengan lock LOG system, di mana aku boleh buat flat color, dan bila flat color tu mudah untuk color grading kemudian. Lepas tu mudah lah sebab aku boleh install bermacam-macam jenis apps juga dalam sini untuk aku buat editing. So aku pun decide macam beli kepada X200 Pro ni sebab ekosistem dia almost similar dengan Apple juga. So senang untuk buat transfer ke, untuk macam-macam lagi. So that's why lah aku pilih yang ni. And then dia ada juga untuk ni sekali juga, macam untuk transfer filing tu lebih mudah. Dia ada macam sharing yang mudah lah untuk digunakan. Yang tu aku pun tengah discover lagi apa lagi aku boleh gunakan. So dari segi courier tu, untuk keselamatan sendiri juga, korang kena pastikan kalau korang beli electronic gadget, pastikan dia warranty bagus. Lepas tu ada juga orang pernah beli kedai tu, trusted seller. Lepas tu trusted buyer juga, bukan buyer yang bot ataupun spammer. Jadi selamatlah untuk korang beli gadget di dalam social media. Tapi pastikan, contohlah kalau korang deal melalui carousel ke ataupun mudah ke ataupun FB marketplace apa semua tu, jangan serahkan duit 100% lepas tu dia pun post. Jangan. Benda ni tipu lah semua tu. Ada yang betul pun setakat 10% ke bawah je lah. Percayalah. Itu semua Lepas tu syaratnya kalau mau buat macam gitu pun COD pastikan korang dapat di tangan korang, ataupun korang minta tolong kawan korang belikan benda tu, dia tengok betul-betul, and then baru korang ambil.
Daripada situ korang tidak akan merasa kerugian itu. Sebab aku pernah juga melalui zaman zaman bengong, di mana aku beli online yang tiada secure payment. Lepas tu aku bank in je terus pada account tu, and then hilang terus duit. Lepas tu aku report polis. Lepas 6 tahun barulah case tu raise up balik untuk diselesaikan. Jadi itu saja perkongsian yang aku boleh berikan, and then aku kongsikan lebih banyak selepas ni tentang bermacam-macam lagi architecture, gadget dan juga sebagainya. Tapi sekarang ni masih lagi sore throat. Jadi insyaAllah selepas ni kalau sudah betul-betul recover, baru aku boleh share lebih banyak video selepas ni. Sebab kita mau aktifkan 100% kita punya konten. Okay, Assalamualaikum.